Assalamualaikum. Hai, SMJ Koleksi kembali beraksi. Dah lama tak buat YouTube. So hari ni kita buat sikit. Dah lama tak buat. So pagi ni pagi lah dalam pukul 9 lebih ni pagi, kami semua nak mencari sarapan. Sarapan pun nak kena cari. Kau rasa? Kita cari, kita dalam perjalanan ke pokok mangga cari sarapan. Kita minta hari ni dia buka lah, sebab besok dah nak raya. Kalau dia buka, kita sarapan di sana. Buat apa nanti saya akan update. Baik, selamat. Nampak tu roti dia tinggi. Kopi. Bang, roti yang tinggi tu apa nama roti dia bang? Roti tisu. Tak nak kah? Yeay! Dah memang tinggi. Dah memang tinggi. Dia nak satu bang. Roti tisu satu. Ya. Syed. Nasi lemak. Nasi lemak satu. Awal? Nasi lemak telur mata dua. Lontong ada tak? Lontong satu. Mi kari tambah lagi satu bang. Wow! Ikut mi kari dua, nasi lemak telur mata dua, lontong satu, roti tisu satu. Okey, terima kasih bang. Roti tisu. Kita try roti tisu dengan mi kari dia. Mantap. Bang, telur separuh masak macam ni kira bang? Dia masak Mama nak? dia nak 2 sen. 2 set tambah Terima kasih. Kita tambah telur separuh masak 2 set. Okey, air dah sampai. Yo, roti tisu.
Kang, ni ada telur separuh masak. Kang air tu turun ke bawah. Air panas tu turun bawah, bertakung. Biarkan dia. Mantap. Selamat telur mata 2. Ada lontong dengan mi kari kan? Betul. Mi kari 2, lontong 1. Saya panaskan kuah dia dengan mi kari kan? Baik. Kita nak panaskan kuah dulu. Mantap. Ha? Okey lah, dia cakap orang tunggu lama. Tak ada lah. Amat dia power. Nasi lemak adik. Nasi lemak adik. Nak tunggu Dija punya balik lagi. Dija punya ni mana dia tak sampai-sampai lagi. Harapan. Ya, kita makan mangga. Masing-masing tengah menunggu. Ada yang dah sampai. Ada yang asyik dengan handphone. Apa dia? Nasi kosong. Try. Ini nasi lemak dia. Ada ikan masin, ada kangkung, telur, timun, sambal. Rasa? Okey, good. Awal, nasi lemak okey tak? Okey. Ini balik kompor. Okey, telur air dah masak. Telur dah masak. 4 biji. Tu dia. Dia nak nasinya dulu. Oh. Tak apa punya ni. Dah sampai mi kari. Lontong belum? Telur. Lupa. Tu dia. Roti dia sudah siap. Kejap lagi sampai. Roti tisu dia dah nak sampai. Kejap lagi sampai. Dalam perjalanan. Oh, di sana dulu. Sana dulu kakak. Sana dulu. Wah, mi kari dia menarik. Menarik. Macam, cuba rasa dulu. Panas Jangan kan baru panaskan tadi. Sedap. Mantap. Pecah. Macam mana pecah telur boleh pecah? Okey. Kita pecahkan telur dulu. Mantap. Tapi inilah style kami ya. Kalau makan tu memang share ramai-ramai. Walaupun dia order masing-masing. Lepas dia makan, dia akan share. Bagi dia. So semua akan dapat rasa. Nampak ni? Ni dia rasa ni. Kalau dia makan semangkuk. Ayo dia makan. Okey, lontong dah sampai. Terima kasih. Kan dia cakap budak ni nampak. Tengok. Ya, lontong. Ni dia tuan lontong. Cuba rasa lontong. Cuba jangan sikit sana. Ni, mana tisu dia tak sampai lagi ni. Tahulah sakit perut pula. Okey, abang nak pecahkan telur dulu. Tadi tak tahu habis-habis lagi. Alright. Bergoyang-goyang. Gidi. Mantap. Makan mi kari. Dah. Good. Terbaik.
Oh, nampak kan dia cakap dia makan lontong tu, nak nampak? Kita akan round satu table, semua dapat. Dija punya tengah buat. Okey, Dija punya roti tisu tengah buat. Kan sampai cermin mata pun kena kuah mi kari lah. Hirup punya pasal. Sedap. Makan. Okey, makanan semua dah habis. Air pun dah habis. Tinggal kakak dia punya je tak sampai lagi ni. Kan sekejap lagi kan roti Twin Tower dia sampai. Tengok kak, dia hantar mana kak? Kakak dia hantar mana kak? Kakak punya. Okey, terima kasih. Pegang Kak. Tombang sekarang. Ambil je. Bila orang dia yang kena pegang makan sambil berdiri. Kejap. Tolakkan dekat. Wah, amazing. Nampak? Kena baringkan dulu roti tisu ni, kalau tidak kan dia jatuh. Makan. Oh, dia tak ada kuah. Dia letak gula dengan susu Makan. Oh, sedap dia kakak. Kak, sedap kak? Awal, sedap awal? Sedap. Ni budak nampak? Dia tengah makan pun dia nak main handphone. Tisu dia ada terowong. Nampak? Bagi buat terowong. Mantap kakak. Ada tang bawal lah. Okey. Makan dulu. Bye. Macam makan kopok Macam makan kopok Jam 11, orang masih ramai lagi. Warung penuh lagi. Sok lah papa. Sok lah. Balik. Mana buat Tak ada mall. Tak ada lagi jalan. Main kita mall. Ingat lagi bola kita. Ayah. 5 lah. Bola 5. Ha? 5. Apa ada limau? Yo. Sensor. Okey. Boleh lah tu. Boleh lah tu. Tisu dah habis. So ada telur lagi biji dalam tu. Nasib baik terbuka, nampak ada telur. Nampak kat sini telur tu. Nasib aku settle kan. Lagi. Mana kita kisap? Itu dia batu. Tak mana. Mama masak je kat sana. Nak juga mama masak. Kau berani kau cakap tak sedap. Telur dia. Kisap dia kisap manis. Tapi jangan banyak-banyak. Jam. Apa tu dia di sini? Dia mati. Kisap apa? Im. Aizat. Aizat. Tak rumah kan?
ada lagi dua, ada 2 kotak lagi tu. Mantap. Yang apa Kakak Sarah. Menteri Keuangan dah bangun. So kita pun beransur. Alhamdulillah rezeki hari ni. Let's go. Meja 16, 17. Meja 16 dengan 17 Ada nasi kepek tarik 50, sirap ais, minyak ais, kopi panas, sirap bandung, betul? Lepas tu ada lontong goreng, mi kari 2. Oh, lontong. Mi kari 2, nasi lemak telur mata 2, betul? Roti tisu 1. Betul. Lepas tu ada tambang telur. Kau masak 2 set. 2 sen Tu je. Ya, tu je. Nasi kepek tarik 2,5, kopi 1,5, sirap ais RM2, minyak ais RM3, kopi panas 1,5, sirap bandung 2,5, lontong RM6, mi kari 2 RM12, nasi lemak telur mata 2 RM8, roti tisu 4,5, telur separuh masak 1 set, 2 set. 2 set. Semua sekali 49.50 sen. Okey. Balik 50 sen. Yang ramai-ramai kat sini. Terima kasih. Kak, mi kari sedap. Sini je. Okey lah. Okey. Alhamdulillah. Perut pun dah kenyang. Macam Encik Bantal pula lepas ni. Tapi nak jalan lagi. So hari ni kita berjalan. Apa besok nak raya kan. So kedai dia okey. Makan dia pun sedap. Cuma servis dia tu kena lebih TikTok lah. Tapi apa pun memang best lah. Mungkin ramai orang. Mungkin sebab ramai orang. Tapi memang terbaik lah. Mi kari dia sedap. Lontong dia sedap. Telur dia pun, telur separuh masak pun rasa telur. Memang sedap. So Jom. harga dia pun agak berpatutan. Bolehlah datang ramai-ramai dekat kedai Pokok Mangga ni. Nanti saya bagi nama kedai. Warung Kedai makan warung Fareha. Pokok Mangga. Okey. Jom destinasi seterusnya kita tak tahu lagi. Tunggu.